Nak buat cucuk udangnya rangup and sedap ada trik dia. Okey, jom start. Senang je. For the first, korang boleh sediakan carrot yang dah disagat, daun kucai yang dah dipotong, sedikit hirisan bawang merah and 2 cup tepung gandum, 1 cup tepung beras dan sedikit tepung jagung. Korang boleh tambahkan kunyit, perasa and garam. Garam tu dalam 2 teaspoon dah cukup. Korang boleh tambahkan dalam 5 ke 600 ml air terpulang. Lepas tu korang boleh tambahkan telur dan korang tambahkan yeast. Korang kacau-kacau sebati sampai dia jadi tekstur macam ni. Kalau kurang air, korang boleh tambah lagi. Dan korang boleh masukkan udang. So, bila dah masukkan udang ni, make sure dia tak terlalu cair, dia tak terlalu pekat. Lastly, ini tips dia. Korang boleh tambahkan minyak. Untuk adunan tadi, korang biarkan dalam 1 jam macam tu. So, dia akan sedikit kembang. And korang boleh gorengkan dalam minyak yang panas. Make sure minyak betul-betul panas, okay? Lepas tu korang terbalik-terbalikkan dia macam ni. So, bila dia dah golden brown tu, korang boleh angkat dan korang boleh potong macam ni. So, sesuai lah kalau korang nak makan dengan kuah kacang boleh. Tapi aku malas, aku makan dengan sos Thai je. So, selamat mencuba.